โอเคครับสวัสดีครับผมชื่อดร.รุชดี เถากลอยนะครับเป็นคนจังหวัดกระบี่นะครับก็ขอโอกาสแนะนำตัวอย่างเป็นทางการและก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขและเจอกันใหม่ที่จังหวัดกระบี่insya-Allah tahun ini insya-Allah kita akan mengadakan program korban di wilayah Krabi dengan kerjasama di antara GPTD dan pejabat Mufti Wilayah Krabi dan juga pihak pentadbiran di wilayah ini insya-Allah. Tahukah bahawa Krabi ini merupakan tempat pelancongan yang terkenan terutamanya di antara kalangan rakyat Malaysia kerana pelancong yang teramai dari luar negara yang hadir dan kunjung ke Krabi adalah warga Malaysia. Tapi tidak ramai orang Malaysia yang tahu bahawa sebahagian besar ataupun lebih separuh dari warga orang Krabi ini adalah Muslim. Dengan jumlah penduduk seramai di wilayah ini seramai 500,000 orang, hampir 50% ataupun 250 orang adalah orang Muslim. Mereka ini tinggal di tempat pedalaman, mereka ini tinggal di kawasan yang jauh dari kemajuan. Mereka tinggal di kawasan yang susah untuk kita kunjung dan susah untuk mendapat perhatian orang ramai. Jadi dengan kurban yang telah dianjurkan oleh pihak GPTD dan juga pihak otoriti di Krabi ini akan membuka peluang kepada warga Thailand untuk merapatkan lagi silaturahim di antara Malaysia dan Thailand. Walaupun kita tinggal di tempat yang berbeza, walaupun bahasa yang telah dituturkan oleh orang Krabi ini beza dengan bahasa Melayu, yang penting adalah mereka mempunyai kalimah syahadah yang sama, mempunyai kiblat yang sama, dan insya-Allah kurban tahun ini kita akan sama-sama anjurkan. Semoga kurban tahun ini akan menjadi simbolik untuk mengukuhkan lagi silaturahim di antara Malaysia dan Thailand, khususnya di Krabi. Marilah sama-sama bersama dengan GPTD, marilah sama-sama menjadikan kurban untuk penyambung silaturahim di antara dua negara, Thailand dan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.